Mereka siapa? Apa yang mereka nak dari aku? Like macam ada like. Ya. Ya. Apa? Aku tak tahulah boleh tak kita rekam ni. Aku tak tahu kenapa macam beberapa minggu ni lah kan. Aku rasa macam ada orang ikut aku. Macam mana nak cakap Kalau aku toleh belakang, tak ada pula. Tapi bila aku jalan, rasa macam memang ramai yang ikut aku. Apa aku nak buat ni? Kau ni mungkin penat sebab terlalu banyak fikir. Cuba jangan terbawa-bawa perasaan. Kau bukannya faham pun. Kenapa ada dekat sini? Kenapa dia ikut aku? Hai, kau ni dah kenapa? Berpeluh pula. Jom balik. Aku sebenarnya kan, aku selalu dengar benda pelik. Macam ada orang ikut aku juga. Aku takutlah. Kadang-kadang bila aku tengok ada, aku toleh balik, dia orang tak ada. Kadang-kadang dia orang ramai, kadang-kadang dia orang sikit. Takutlah. Kau ni terlalu banyak tengok cerita seram lah. Mana ada benda macam tu sekarang? Tak, aku tak rasa tu hantu. Kau nampak hati aja. Janganlah buat cerita. Cerita pun tak ada guna. Seram. Sekali lagi kau minta bantuan, mereka semua aku habiskan. Alia. Oi Alia. Kau ni kenapa? Nampak pucat lah. Mereka ni kurang je tadi. Korang okey ke? Mereka tak buat apa-apa ke dekat korang? Ha? Buat apa? Cukuplah untuk malam ni. Tolong. Dia tu, kenapa dia tu? Tak. Ya Allah, bantulah aku. Fikir lah. Saya rasa heavy pula nak makan nasi goreng.
Alia, teman aku Alia. Sini. Lompat Alia. Lompat. Lompat, 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 Alia, lompat. Alia, kau kenapa? Hampir turun tadi. Jess, mereka panggil aku Jess. Siapa? Mereka Jess. Siapa? Siapa tu? Bayang-bayang tu Jess. Tak ada. Tolong aku Jess. Saya ada sini, ya. Selepas mendapatkan rawatan, doktor mengesahkan bahawa Alia telah lama menunjukkan tanda-tanda tekanan mental yang serius. Apa yang dilihat dan didengarinya selama ini bukanlah realiti, tetapi manifestasi daripada tekanan yang dipendam terlalu lama. Elia, aku minta maaf. Aku ingatkan kau terlalu sensitif. Aku pun nak minta maaf juga. Kalaulah aku lebih peka, mungkin aku tak mempermainkan apa yang kau lalui. Tak apa. Aku pun tak tahu apa yang berlaku kalau bukan korang yang temankan aku untuk dapatkan bantuan. Setelah sekian lama, aku biarkan suara itu mengawal hidupku, menenggelamkan aku. Aku sedar, aku tidak perlu melawan seorang diri. Aku mula menerima, meminta pertolongan bukanlah satu kelemahan. Aku bersyukur kerana terdapat rakan-rakan yang memilih untuk duduk di sisiku. Walaupun aku sukar difahami. Kini aku tahu aku lebih kuat daripada bisikan yang pernah menghancurkan aku. Dan suara yang tidak didengari itu akhirnya dapat berbunyi kerana aku telah menemui kekuatan untuk bersuara.